Assalamualaikum. Wah, awak semua tengah buat apa ni? Tengah kemas PSS lah. Kemas PSS buat apa? Hari ni kan gotong royong. Oh, hari ni saya tak tahu pula gotong royong. Awak tengok dekat mana? Kat dalam grup sana lah. Hari ni kan sekolah ganti. Kita tengok program hari ni. It's now United, Red One. Let's get it started. Let's go. Hey, the city streets are burning up our feet as we running wild. Cik tengah buat apa tu? Teacher tengah susun surat khabar. Assalamualaikum, Jannah. Apa perasaan awak gotong royong di sekolah? Waalaikumsalam. Saya rasa sangat gembira sekali dapat menolong cikgu dan rakan-rakan saya. Okey, terima kasih. Kita nak ke mana ni? Tahu? Kita nak pergi store PJ. Jom. Hai semua, belakang ni bilik sukan. Jom kita tengok sama-sama apa yang diorang buat dalam ni. Assalamualaikum, Mak. Umar tengah buat apa tu? Waalaikumsalam. Saya tengah tolong Ais susun bola. Oh. Summer in the city, we'll be looking pretty underneath the sunlight. Tell me what you want. Assalamualaikum, Cikgu. Cikgu buat apa ni? Salam. Saya dia sedang kemaskan wayar-wayar ni. Kan hari ni gotong royong kan? Kita kemaskan mana yang bersepah. Apa perasaan cikgu gotong royong hari ni? Gotong royong hari ni, kalau awak semua bekerjasama, bersihkan, sama-sama bekerjasama untuk bergotong royong, bersihkan kawasan sekolah, tentu saya rasa gembira. Tapi kalau awak main, memanglah tak syok lah. Okey, selamat bergotong royong. Kita buat kerja kita bersihkan sekolah kita jadikan samurai sekolah terbaik. Boleh? Terima kasih, Cikgu. Okay. I know you feel it like I feel it, it's the right time. We'll be everywhere we go. Up the sunroof, we can catch a summer vibe. Here with me, it's always warm. Turn it up and keep it popping for the whole night. Going so hard, vertigo. Assalamualaikum, Cikgu. Kenapa Cikgu perlukan gotong royong? Kita perlu bergotong royong supaya sekolah kita dalam keadaan bersih dan selesa. Oh. Apa perasaan cikgu bergotong royong? Perasaan cikgu bergotong royong? Cikgu rasa akan jadi rasa lebih bersemangat untuk datang ke sekolah. Okey, Cikgu. Terima kasih. Summer in the city, singing to me, baby, do-do-do-do. Summer in the city, we'll be looking pretty underneath the sunlight. Tell me what you want. Just tell me what you want, girl. I know what you want. I know what you want, girl. Summer in the city, you'll be looking pretty, going at it all night. Summer in the city, sing it to me, baby. Ustazah tengah simpan apa tu? Oh ni Ustazah tengah susun buku untuk tahun depan. Anak-anak murid tahun depan. Assalamualaikum, Ustaz. Kenapa hari ini adakan program gotong royong? Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita membuat program gotong royong pada hari ini dengan bertujuan untuk memupuk semangat kerjasama di antara warga SK Manik Ora Baru dan juga untuk membersihkan kawasan sekolah. Okey, kerana kita lihat kawasan sekolah ada tempat-tempat yang dipenuhi ataupun ada yang ada sampah, plastik apa semua. Jadi kita bersihkan kawasan sekolah tersebut supaya lebih baik daripada yang sepatutnya. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama. California style. I know you feel it like I feel it, it's the right time. We'll be everywhere we go. Out the sunroof, we can catch a summer vibe. Here with me, it's always warm. Turn it up and keep it popping for the whole night. Dah habis dah gotong royong kita hari ni. Terima kasih semua kerana sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe
comment, and share. Bye!